Hello, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni saya buat kuih raya lagi. Tapi hari ni saya buat red velvet macaron. Sebenarnya macaron ni tak banyak pakai bahan ya. Dia semua gunakan almond hancur, sebuah almond, gula asin, putih telur dan juga gula kastor. Tak banyak, sikit saja tapi rasa dia memang sedap. Bila kita letak piling dekat tengah memang lagi sedap lah. Tapi bila kita makan macam tu pun dah rasa sedap dah. Ini saya buat tanpa piling ya. Memang sedap sangat. Rasa dia kat luar rangup-rangup. Dekat dalam rasa dia padat dan sedap terasa dia punya almond tu ya. Nampak tak? Bila ini dah masak ni. Nampak bila saya ketuk-ketuk macam tu dia garing kat luar kan. Kat dalam bila kita gigit dia akan sepadat rasa almond. Dia tak kosong ya, dia memang padat kat dalam tu ya. Ini kita dah masuklah dalam bekas-bekas dia. Untuk ini ada orang order ya. So saya letak dalam bekas-bekas macam tu. Senanglah kita nak kasih kepada customer. Okey. So terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba ya.